pasukan singa layak ke Piala Asia? Follow Bro Time jika anda mahukan more Liverpool and football content. Tahniah buat pasukan Singapura yang layak ke Piala Asia. Mereka akan join dengan all the Asian big teams seperti Jepun, Korea, Saudi Arabia, Qatar dan banyak lagi gergasi Asia. Jaringan cantik kaki kiri Ilhan Fandi di minit ke-68 membuat sejarah untuk Singapura kerana pertama kali menempah tiket ke Piala Asia. Untung betul Singapura ada Fandi Ahmad yang melahirkan anak-anak yang bagus bermain bola. Terbaik. Semalam juga pasukan Harimau Melaya bermain di dalam kelayakan Piala Asia menentang pasukan Nepal. Pasukan Harimau Melaya menang 1-0 hasil jaringan Faizal Halim dan sekaligus membuatkan Malaysia top of Group F. Tapi masih belum layak lagi kerana kita ada perlawanan menentang Vietnam tahun depan. Dan akan menentukan jika kita layak ke Piala Asia atau tidak. Boleh ke Harimau Melaya layak ke Piala Asia nanti? Atau kita kena ban? Jujur aku cakap, aku pun tak tahulah. Korang rasa macam mana? Boleh ke Harimau Melaya layak ke Piala Asia? Cuba komen. Kita tengok je lah.